Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara kita nak buka steering jenis Honda City GM6 ataupun Honda HR-V ataupun Honda Jazz. Okey, untuk steering yang jenis design macam ni. Okey, yang ni kiranya generation GM6 punya generation punya steering lah. Okey, jadi untuk model steering macam ni kita kena menggunakan Allen key jenis macam ni. Bukan Allen key, ni Torx. T-O-R-X, Torx. Dia punya mata bunga macam tu. Okey, saiz T30. Jadi kita buka sebelah kiri dan kanan ni dia ada dua skru dekat sini ni. Okey, skru dia macam ni. Okey, ni saya dah buka dah skru dia. Jadi kita gunakan dua macam ni. Ni skru dia. Kita buka dua skru macam ni. Lepas tu terus kita boleh angkat sikit. Angkat naik sikit airbag ni. Okey, airbag ni terus kita angkat. Okey, kita angkat naik. Lepas tu dia ada satu konektor dekat bawah. Konektor warna kuning. Dan satu konektor horn. Jadi ni dua-dua saya dah cabut dah. Okey, konektor dia macam ni. Ini konektor untuk airbag. Kita guna cabut, kita tarik guna kuku sahaja untuk jenis konektor macam ni. Lepas tu satu lagi yang jenis macam ni. Ini adalah untuk airbag. Horn, untuk horn. Okey, lepas tu dia menggunakan, okey, specialnya jenis untuk nak steering jenis ni, dia menggunakan Allen key tau untuk nak buka tengah dia ni. Okey, jadi kita kena ada dia punya ni lah. Dia Allen key dia macam ni. Jadi kita letak je tengah ni dan kita kena guna wrench yang gunalah T ke apa ke yang panjang sikit sebab dia memang dia ada track lock dekat dia punya track dia tu. Jadi buka sahaja yang ni. Okey, ketatkan, buka sahaja. Okey, dah selesai. Jadi jangan lupa sebelum tu tanda dulu dekat mana yang kita nak buka tu. Lepas tu boleh cabutlah steering. Okey, harap video ni membantu.